Hari ni kita kerja untuk dapat duit, tuan-tuan. Hari ni orang buat 2-3 kerja satu hari untuk dapat duit. Untuk apa duit? Untuk happykan family kita, untuk jaga anak bini kita, untuk jaga mak ayah kita. Betul tak? So, tapi masa kita sihat, bolehlah kita dapat duit. Bolehlah buat 2-3 kerja. Bolehlah tak tidur malam untuk bekerja. Tapi once kita sakit, dah tak boleh nak kerja, siapa yang nak tolong kita? Yes, saya tak cakap bab rezeki. Rezeki Tuhan akan bagi, tak ada masalah. Tapi maksud saya dari sudut komitmen ni, siapa yang akan tolong kita? Kawan-kawan kat office? Jiran kita akan tolong kita? Adik-beradik kita akan tolong kita? Tak ada. Hari ni semua jaga tepikan sendiri. Bukan jaga tepikan orang. Hari ni semua jaga tepikan sendiri. Setuju tak saya cakap? Benda ni realiti. Kita kena prepare macam tayar spare tadi kan? Kalau kita tayar pancit, ada tayar spare. Tapi life kita yang penting. Duk kerja setiap hari masa sihat. Tapi once kita sakit, apa backup plan kita? Backup plan yang paling mudah adalah buat ikhbar takaful. Sebab tu nak tinggalkan 1 juta untuk family, tak perlu ada 1 juta dalam akaun pun. Mampu nak simpan 1 juta. Berapa zaman nak simpan 1 juta? Katakan kita cakap, tak maulah kita buat ikhbar takaful, saya tak mau buat ikhbar takaful, saya nak simpan sendiri. Berapa lama kita boleh simpan?